Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Pomen Kampung. Sudah lama tak buat video. Hari ni saya nak kongsikan satu masalah. Perodua Azia. Masalahnya dia bawa tiba-tiba check engine nyala, yang lampu kuning tu. Okey. Lepas check engine nyala, dia datang sini. Jadi saya scan, dia keluar kod P0443 evaporator push VFC. Ni abang, dia punya kod ni. Jadi masalah ni bukan hari ni je dia datang, hari tu dia dah datang. Dia keluar tu check engine. Jadi kita check, kita reset dulu. Padam. Masa hari tu dia reset, padam. Lepas tu dia bawa tak lama nyala lagi. Okey. Sekarang ni bukan mesti ada masalah, dia ada masalah permanen. Mana kita reset dia tak boleh settle. Jadi dia ada masalah dekat first valve dia tu. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk apa masalah dia sampai naik check engine Okey, yang dia punya PSV tu sini. PSV valve. Kita tengok dia punya wire. Okey, kita tengok dia punya wire Kita check dia punya wire dulu. Wire hijau ni. Sampai sini wire dia. Bawah. Wire hijau okey. Kita check wire warna coklat pula. Kita boleh rasa dia keras dengan lembut. Dia punya dawai dalam. Ni dah patah. Wire putus dalam. Tak jaya, kita tarik. Putus dalam ni. Nampak? Wire putus dalam. Jadi kita cuba sambung wire ni balik. Wire putus ni. Sini boleh sambung. Nampak? Wire putus. Cuba sambung balik wire. Lepas tu kita reset, kita tengok naik balik tak. Tapi biasa memang case wiring putus ni. Kereta ni wire dia halus. Jadi kita sambung je balik wire ni. Kita reset, kita test lagi tengok. Okey, ni wiring dia kita dah sambung dia punya wiring apa tu PCB valve ni, first valve. Kita pasang, kita start tengok.
Okay, tengok check engine nyala. Kita start. Alright, check engine hilang. Cermin ni tak clear sekejap tengok. Check engine dah tak ada. Tapi sebenarnya aku dah test tadi. Selepas kita sambung balik wiring tadi, reset lah, kita reset balik dia punya full code tu. Baru kita start hidup. Lepas tu tadi aku dah bawa pusing jalan-jalan, dah tak nyala dah check engine. Macam hari tu dia kena, kita reset, jalan tak lama tu dia nyala balik. Maknanya ada yang tak kena lah, sama ada sensor ataupun wiring. Tapi kalau model Azia ni, check wiring dulu confirm wiring tak putus, baru benda tu yang rosak. Macam kes Azia ni, wiring dia putus setengah. Model-model Azia, Viva memang nak kena check wiring lah. Apa-apa jadi kalau naik check engine ni, tengok dulu apa full code dia. Lepas tu kita check wiring dia. Check wiring dulu. Wiring okey, baru benda tu rosak. Okey, selamat mencuba semua. Jangan lupa like, comment and share. Subscribe guys.